garing je ayam crispy kita hari ni. Hari ni kita nak buat ayam goreng crispy, dalam ni perisa kari. Macam mana rupa dia, dalam ada salutan kari, luar dia crispy crunchy pedas. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Mula-mula korang perapkan ayam dengan kari daging, serbuk cili dan juga daun kari. Untuk ayam ni korang perapkan dalam 1 sudu besar serbuk kari, setengah sudu besar serbuk cili. Lepas tu nak bagi wangi ni korang masukkan dalam 2 tangkai daun kari. Lepas tu korang gaul lah sampai dia sekata. Lepas tu korang perap dalam 15 hingga 20 minit. Sementara tu korang boleh sediakan tepung goreng dia. Hari ni saya nak pakai tepung goreng yang ramai tahu, ramai dah viral. Apalagi kalau tepung goreng Bon Chef. Kalau korang dapat efek ayam yang warna merah cantik tu, korang guna je tepung Bon Chef ni. Cara nak salut dia, korang salut dengan salutan kering dulu. Lepas tu korang celup dalam air. Air ni guna air biasa je. Lepas tu ulang langkah ni dalam 2 hingga 3 kali. Masukkan tepung kering, masukkan air, gaul-gaulkan dia. Untuk tepung yang pedas ni kan, dia sebenarnya pedas betul. Kalau siapa suka pedas, dia suka. Tapi kalau korang yang tak makan pedas, korang boleh je pakai tepung original lah, juga daripada Bon Chef ni. Korang boleh salut sampai sekata. Ulang beberapa step ni sampailah ayam kita sekata elok dia punya salutan dia. Bila korang dah salut semua, korang boleh gorengkan ayam. Ada yang tanya, bang, macam mana nak gorengkan ayam dalam dia masak, luar dia crunchy? Cara dia, korang kena buka api besar, panaskan minyak. Bila nak masukkan ayam tu, korang slowkan api. Korang goreng guna api yang slow je sampailah dia garing crunchy. Lagi beberapa minit dia nak masak tu, korang boleh masukkan daun kari, nak bagi aroma daun kari tu. Bila dia dah garing elok, korang boleh angkat dan ketepikan. Kemudian boleh nak enjoy dengan nasi putih ke dengan sos pun sedap. Senang je nak buat. Selamat mencuba.